Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad 7 hari bulan lah ini. Ahad 7 hari bulan Jun 2026 Masihi. Sekarang ni pukul 7:18 petang lah. Masih petang lagi pasal belum masuk maghrib lagi. Maghrib 7:24 nantilah. 7:24 tu kita dia rasa ada 7:24 ataupun 7:25 ataupun 7:26 gitu lah pukul. Tak itu lah, tak bunyi tak azan lagi ni. Sebab tak ada punya azan lagi ni. Jangkit saya tu lah, nama tak tengok tak wing. Jadi seperti biasalah video 7 Jun untuk hari ni 7 Jun 2026 Masihi bersama masih lagi 21 Zulhijjah lah. Nanti maghrib nanti barulah jadi masuk 22 Zulhijjah. Okey, sebelum masuk 22 Zulhijjah. Okey. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Pada tadi selepas kemarin pada buat video daily report pada pukul 7 lah. Pukul 8 malah tak ada. Pukul 8 tu saya pada buat video daily report tu saya tunggu masuk isyak, saya semaya isyak. Lepas semaya isyak tu saya pergi beli burger kedai tu kat luar tu. Lepas tu terus pergi ke kedai Fikri. Dah itu. Terus pergi kedai Fikri. Main internet sampai ke pukul berapa nak pada pukul 11.50. Itulah pukul 11.50 terus balik ke rumah. Lepas tu tidur malam tadi dah ada pukul 12.50. Pukul 1.20. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu dah ada pukul 8 suku tu saya terus pergi tempat kerja lah, tak singgah kedai Fikri lah. Tak main pagi kedai Fikri. Gubernur dah rumah kita pakai darat gitu lah. Darat ke tempat kerja selalu. Lepas tu kerja hari ni sekarang hari pula hari ni pasal dia ada urusan negara lah. Urusan Seri Patu ke Baginda berkaitan dengan lesen apa semua ni lah. Tak apa tu hadiah punya pasal dia, tapi dia ayatlah secara spesifik nak pergi baru lesen ke apa lah, motor ke kereta dia kata. Jadi siap tadi kita balik pukul 1 masuk Zohor siap. Target nak siap pukul 12 nak pergi awal kono-kononya. Tapi kak main melah ni kak, main belah bucu tiang gitu kan tu. Ini bucu tiang gitu kan. Tu bucu tiang gitu. Lepas tu tidak bucu tiang gitu juga dah. Bucu tiang tu lagi hak tanah. Bucu tiang hak tanah lagi. Lepas tu juri main juri. Lepas tu hak bucu hak dinding gitu kan. Tu dinding pintu tu. Tapi hak jambai lah, juri tandas. Juri rumah beres clear lah ke dah. Ada frame siap ada. Enggak tu mudah lah pasal dia frame gitu. Jenis gitu. Untuk bilik. Untuk rumah bilik ni. Tapi kalau jenis jambai ni dia mari sekali dengan frame sekali dengan pintu lalu. Jadi kena buat juri comel lalu. Jadi hak atas lagi pelah apa dah. Belah moceng gitu lah. Ini cek gitulah. Tapi kan main masa lama lah pasal rumit kan. Ya ada bucu gitu. Payah main bucu gini. Juri gitu payah. Ya rumit lah benda tu. Lepas tu tak punya azan lagi ni 7.22 dah. Lepas tu macam mana juri tu sampai ke pukul 1 berapa tahu lah bulan 1 lebih kot dah. 1.40 1.36 saya balik lah. Kami balik rumah masing-masing lah. Saya balik tu terus balik ke rumah, relax sekejap, demai sengguk tak ada jera. 3.30 duduk main internet kan, dah ada pukul 3 tu. Relax lagi 7.30 barulah mandi semaya Zuhur. Lepas tu hujan, dah ada pukul dekat pukul 4 dah. Dah 3.50 tu hujan lebat kot lah. Lepas semaya asar dah ada pukul 5.30 semaya asar tu. Segat molek dah. Pukul 10. Pukul 12 saya pun keluar pergi ke kedai Fikri. Ni betul. Lepas tu balik sini terus balik ke kedai Fikri tu terus main ke sini. Sampai rumah dia dah ada pukul 7.16. Lepas tu terus main ke sini lah. 7.18 terus buat video daily report ni. 7.18 petang dah. Ya jalan betul. Semain ni lagi nak masuk ke apa maghrib. Sekarang ni 7.23. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.